Okey, sekarang ni saya dah buka. Tengok pada oil channel pada cuci kan, bersih. Daripada cuci dah bersih lah, pakai portable body ni. Saya je sumbat dulu. Tapi kalau ikut rasa tu memang dia tak ada ni. Okay, mangkuk flash tu masih okey lagi. Dia tak goyang. Cuma ada satu skru kat sini dia karat dekat area water pump. Ini. Coba. Karat sikit. Sekarang tu tak pasangkan sikit dulu. Okay guys, so ini oil pump original punya. So sekarang ni saya nak tukar yang SWR punya oil pump. Ni yang originalnya, so saya nak tukar. So ni skru ada 1, 2, 3 pakai saiz 10. Ini saiz 10, buka je macam biasa. Kat sini tukar. Okay, saya sudah cabut water pump. Inilah yang originalnya. Yang original dia. Ini SWR tu. Dia agak tebal sikit. Ini SWR tu. Lepas tu ada dua macam bush kat sini. Satu, dua. Jangan kasi hilang bila dah buka ni. Hilang ni masak. Okay, jom kita buat pemasangan. Siap dah pasang seperti biasa. So tengoklah, tadi saya dah running apa semua kan, nak flashing ni apa semua. Okay, ni pun dah baru dah kotak warna hijau. So sekarang ni saya tunggu besok lah macam mana. Tengok kalau besok ada ni, tengok ada perubahan ke apa semua. Okay, nanti apa-apa saya update lagi.